Okey geng, hari ni aku nak buat popiah nasi lemak. Lain dari yang lain geng. Mula-mula kita letak nasi lemak yang dah siap ni. Mak aku dah masak nasi lemak. Lepas tu aku nak letak sedikit ayam goreng berempah. Bagi sedap sikit kita popiah ni kan. Lepas tu kita letak timun lah. Nasi lemak kena adalah timun. Ini aku letak telur sambal. Kalau korang tak nak berminyak sangat korang punya popiah nasi lemak ni, sambal tu korang letak asing. Ataupun tak payah letak pun tak apa dalam popiah ni. Lepas tu letaklah ikan bilis. Barulah nama nasi lemak. Kacang je tak ada. Kacang tak ada. Kriuk-kriuk tu kita punya sedak-sedak ayam goreng berempah tu kita letak sikit. Lepas tu kita balut dia. Korang kena cuba. Tapi nasihat aku, kalau korang tak nak nampak berminyak, korang jangan letak sambal dulu. Sambal asing, nanti nak makan popiah baru kita cicah. Pasal aku baru try and error ni. Dia nampak berminyak sikit kalau kita letak sambal terus. Tapi sedap lah. Pak dah jadi macam tu kan. Dah comel-comel macam tu. Apa lagi? Kita bolehlah goreng. Okey, pastikan minyak dah panas dulu. Kita buka api besar. Bila dah masukkan popiah tu, kita kecilkan sikit api dia. Kita tak nak popiah kita tu hangus. Ni aku buat tak banyak lah. Adalah sikit ni. Untuk sekali makannya memang mantap lah. Korang kena try. Tak sangat. Popiah nasi lemak ayam berempah. Orang lain tak ada buat lagi ni. Aku saja je nak buat. Try. Bila makan, sedap lah. Dia rangup-rangup dalam lembut-lembut nasi dia tu. Tapi macam aku cakap tadi, kalau tak nak nampak berminyak, sambal tu korang tak payah letak dulu. Sambal tu time kita nak makan nanti kita cecah dengan sambal tumis. Memang mantap geng. Kita tunggu sehingga popiah kita ni jadi warna keemasan geng. Dan lepas tu kita boleh makan. Okey geng, dah agak color keemasan macam ni, korang boleh lah angkat. Tengok memang mantap makan panas-panas geng. Jadi kalau korang nak mencuba popiah nasi lemak ayam goreng berempah, bolehlah cuba geng. Mana tahu boleh jadi satu bisnes. Ini dia geng. Selamat mencuba. Mantap.